الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah kita Fiqh Sirah muka surat 452, iaitu hikmah daripada peperangan Bani Quraizah. Daripada apa yang berlaku dalam peperangan Bani Quraizah ni, ada beberapa perkara yang boleh kita lihat, yang mana pada awalnya Bani Quraizah ini tinggal di perkampungan mereka itu dalam keadaan aman, dan Nabi SAW melayani mereka dengan baik. Walaupun begitu, mereka telah khianat terhadap Nabi SAW dan negara Madinah, sehingga mereka berpakat dengan kafir Quraisy, dengan Bani Ghatafan untuk memerangi Nabi SAW. Maknanya mereka telah melakukan satu pelanggaran perjanjian, mereka telah khianat. Dan khianat ni berlaku sebenarnya sesuatu yang telah berakar umbi dalam jiwa orang Bani Quraizah ataupun golongan Yahudi Bani Quraizah. Dan kita sedia maklum bahawa Yahudi ni, Bani Israel ni banyak penyakit-penyakit yang telah berakar umbi dalam jiwa mereka, sama ada perbuatan khianat, menipu, mempersendakan perintah Allah SWT, dan mereka bahasa kita kat meruk, wa usyribu fi qulubihimul ijl, kecintaan terhadap berhala itu telah menyerap masuk dalam jiwa mereka. Maka tidak hairanlah berlaku khianat dalam diri mereka ni, kerana mereka suka melanggar perintah Allah SWT dan mereka suka bertindak melampau. Jadi pengajaran yang pertama yang dapat kita ambil di sini bahawa itu para sahabat Nabi SAW dengan segera menurut perintah Nabi SAW untuk menyerang Bani Quraizah, walaupun mereka baru sahaja pulang daripada Ahzab, daripada peperangan Khandaq, seperti yang telah kita baca. Sebaik saja Nabi SAW membersihkan diri dia, letak senjata, Jibril bagi perintah pada Nabi supaya pergi kepada Bani Quraizah. Jibril kata, aku tak letak lagi senjata. Maka bila begitu, Nabi mengarahkan kepada sahabat seruan Nabi SAW untuk pergi ke Bani Quraizah, dan Nabi SAW berkata, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah, janganlah sesiapa di kalangan kamu ni sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Maknanya Nabi SAW memerintahkan kepada mereka supaya segera keluar menuju ke Bani Quraizah. Maknanya jangan buat penangguhan. Dia kata tunggu sekejap nak rehat apa semua, tidak. Pada Nabi SAW memerintahkan supaya sahabat segera melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi ini kesungguhan sahabat dalam menerima perintah Nabi SAW. Maka sepatutnya orang Muslim bila mana dia yakin kepada Allah SWT, beriman kepada Allah Ta'ala, dia patuh kepada Nabi SAW. Bila turun ayat, turun perintah Allah Ta'ala, bila dia belajar tahu tentang perintah Allah SWT, maka segeralah dia melaksanakan perintah Allah SWT
dan jangan sesekali dia menangguhkannya. Maknanya sahabat telah tunjuk kepada kita contoh yang terbaik dalam keadaan mereka kepenatan, keletihan, mereka segera melaksanakan perintah Allah SWT. Yang kedua, keluarnya sahabat Nabi SAW menuju ke Bani Quraizah sebagai melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu masuk waktu asar. Maka di kalangan mereka ni ada yang berpegang dengan zahir, lalu mereka walaupun telah masuk waktu, mereka tetap meneruskan perjalanan sehinggalah mereka semaya di Bani Quraizah juga. Yang ini setelah daripada tenggelam matahari. Ada pun satu golongan lagi, mereka bila masuk waktu, mereka segera berhenti dan menyambung kembali perjalanan mereka. Maknanya mereka faham secara maksud Nabi SAW, iaitu Nabi nak supaya segera keluar, kalau boleh semaya asar di Bani Quraizah. Jadi oleh kerana mereka faham bahawa semaya ni dia terikat dengan waktu, maka mereka segera menunaikan sembahyang itu walaupun mereka belum sempat sampai ke Bani Quraizah. Jadi mereka semaya di tengah jalan. Ada pun sahabat yang faham secara zahir itu, maka mereka tidak sembahyang melainkan sebaik saja tiba di Bani Quraizah. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa para sahabat ni, mereka berusaha ataupun beristihad dalam memahami nas ataupun perintah Nabi SAW ini. Jadi istihad mereka ni nak faham macam mana hadis Nabi, dia sekali nak laksanakan pula. Jadi sebahagian tu buat keputusan, kita tetap akan semaya di Bani Quraizah kerana itulah Nabi sebut. Satu pihak pula dia faham secara maqasidi bahawa kita kena semaya pada waktunya, dan perintah Nabi supaya kita semaya di Bani Quraizah itu sebenarnya kita segera berangkat menuju ke Bani Quraizah. Jadi satu pendekatan dia panggil pendekatan syakli, maknanya tengok kepada zahir. Satu lagi pendekatan kepada pendekatan maqasidi, melihat kepada tujuan Nabi. Jadi mereka berbeza pendapat atas dasar istihad, dan perbezaan pendapat ni tetap wujud di sepanjang zaman, bermula daripada zaman Nabi SAW sendiri. Jadi perbezaan ni dari segi nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, cara tu lagu mana. Jadi orang kata benda khilaf ni, maknanya khilaf dalam cara melaksanakan perintah Allah SWT ataupun perintah Nabi SAW. Dan kaedah menyebut iza ijtahada al-mujtahid, iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Bila mana seorang hakim itu dia buat keputusan dengan bersungguh-sungguh, dengan kajian, dengan penyelidikannya itu, lalu dia tepat, maka dia dapat 2 pahala. Apabila seorang mujtahid itu dia beristihad, dia bersungguh-sungguh dalam kajian dia tersalah, maka dia tetap mendapat pahala, 1 pahala. Kemudian yang ketiga, para sahabat yang beristihad dalam hukum syarak dan berlakunya perbezaan pendapat, maka Nabi SAW tidak menyalahkan mana-mana 2 pihak ini. Nabi tidak mencela hak mana salah. Mana kira-kira kedua-duanya itu betul dari segi dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab istihad mereka ni Allah untuk melaksanakan perintah Allah SWT, nak buat. Cuma cara nak buat tu berbeza. Hak taksirnya kita beristihad hukum mana pun taksir, nak ikut perintah Allah Ta'ala, itu tak betul. Hendaknya kita nak buat perintah Allah SWT sebaik yang mungkin. Jadi perbezaan seperti ini orang panggil perbezaan
dalam pelaksanaan perintah Allah SWT tidaklah menyebabkan kepada permusuhan, kepada perbalahan, kepada perpecahan. Mana benda ni orang kata sekadar perbincangan. Sebab itulah bila kita ngaji fiqh ni, kita ngaji fiqh, sama ada fiqh antara mazhab ke ataupun fiqh dalam mazhab sendiri, dia mesti ada pendapat yang berbeza. Di antara kita kata dalam mazhab Syafi'i, ulama yang terdahulu dan ulama terkemudian ni ada beza pendapat. Antara Imam Ibnu Hajar Haythami dengan Imam Ramli ada perbezaan pendapat. Antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ada perbezaan pendapat. Antara Syafi'i dengan Muzani, anak murid dia pun ada perbezaan pendapat. Hatta daripada seorang imam yang sama, kadang-kadang ada dua pendapat yang berbeza. Umpamanya dalam mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat semasa berada di Baghdad, pendapat semasa berada di Mesir. Qaul jadid dengan qaul qadim. Ada beza pendapat. Umpamanya dalam kes hari Jumaat, gugur ke tidak kewajipan semaya Jumaat orang yang bermusafir pada hari Jumaat. Ada kata tidak, dia kena semaya Jumaat juga. Kalau dia bermusafir setelah daripada terbit fajar, wajib akan dia semaya Jumaat. Pendapat hak baru iaitu selagi tak masuk waktu semaya, selagi tidak masuk waktu zuhur, dia musafir, maka dia boleh untuk tidak berjumaat. Sebab dia dikira sebagai seorang yang musafir. Cuma kita nak memilih mana dari segi praktik itu, kita tengok keadaan lah. Kalau perjalanan kita tu memang kita tolong pukul 11 pagi, zuhur dah lagi, dan kita tahu dah di situ ada masjid, di sini ada masjid, dan kita boleh agak untuk kita semaya Jumaat, kita semaya Jumaat. Kadang ada satu tempat ataupun macam kita kata naik autobus, flight kita pukul berapa, tentu dah tak boleh nak berhenti semaya Jumaat. Ataupun kita duduk di airport, check in dah, nak keluar semaya Jumaat, nak keluar semaya Jumaat mana. Jadi kalau keadaan yang begitu, kita terpaksa, maka di situ gugurlah kewajipan berdasarkan kepada ada pendapat daripada Imam Syafi'i bahawa boleh lagi seseorang itu untuk tidak wajib kepada seseorang itu untuk semaya Jumaat, kerana wajib Jumaat ni dilihat kepada masuk waktu Jumaat atau tidak. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bila diseru. Jadi kalau dia keluar daripada rumah dia pukul 11, nak naik kapal terbang pukul 2. Jadi takkanlah dia nak kena turun pukul 5:30 pagi. Cokor di airport. Jadi itu tidak memudahkannya. Jadi perbezaan pendapat itu hendaklah diterima dengan hati yang terbuka. Sebab di sini ada perbezaan pendapat di kalangan sahabat dan Nabi tidak mencela. Dan perbezaan pendapat seperti ini tidaklah mewajarkan seseorang itu membenci, memusuhi, taksub, fanatik dengan apa dia pegang sehingga dia kata tak betul. Tak boleh. Sebab ini orang panggil benda khilaf dari segi pelaksanaan. Atasnya kita berbeza akidah. Tentang sahabat, tentang syurga, tentang neraka. Perbezaan lagu itu tidak sepatutnya berlaku. Jadi dalam bab ini, khilaf fiqh ni lebih bersifat peribadi, maka tidak wajar berlaku taksub kerana macam-macam pendapat. Ia ada di kalangan ulama sebab masing-masing ada sudut pandai masing-masing dalam mengeluarkan pendapat. Ada kefahaman cara masing-masing. Jadi kaedahnya dipanggil nas itu bersifat muqaddas, suci, mutlak. Cuma kefahaman kita ni dalam memahami nas itu dia ada beza berdasarkan kepada latar belakang masing-masing.
imam, masing-masing ulama. Cuma Nabi SAW tidak mencela sahabat yang pergi dengan zahir. Zahir nafs tu dia pergi, Nabi tak cela. Sebab masih lagi dalam ruang yang dibenarkan. Kemudian ayat keempat, daripada sini ulama mengatakan bahawa perbuatan sahabat itu sebagai dalil. Qaulus sahabi, pendapat sahabat ni jika sebagai dalil, jika dilihat bahawa kebenaran itu banyak, berbilang-bilang. Maknanya orang kata gini, contoh mudah kita kata gini lah. Dalam hadis-hadis ada disebutkan kepada kita ni tentang berapakah bilangan Nabi SAW membasuh anggota wuduk dia. Ada 3-3, ada 2-2, ada 1-1. Jadi ketiga-tiga cara tadi betul lah. Dia panggil basuh sekali ke, 2 ke, 3 ke, itu dikira sebagai betul belaka, kebenaran lagi. Mana boleh belaka nak buat. Maka sebab itulah dipanggil ta'adudul al-haq. Kebenaran itu banyak. Dalam benda ni lawan kepada satu pendapat, dia tidak jadi batil lagi. Tapi kalau kata orang dia kata Allah tu satu, tu kata Tuhan dia 3, 5, itu perbezaan di sini antara hak dan batil. Tapi kalau dari segi pengamalan seperti dalam hadis ini, itu dikira sebagai boleh belaka. Dan di sinilah yang dikatakan bila Nabi SAW itu diriwayatkan daripada baginda dengan pelbagai cara, maka itu sebenarnya kemudahan untuk kita. Sebab dalam masalah tertentu memanglah kebenaran itu satu. Tetapi dalam setengah masalah kebenaran itu banyak. Boleh belaka. Semua kita kata nasi goreng. Nasi goreng waktu cara lagu ni, waktu goreng telur dulu, akak, atau baru tumis bawang, pak ni, pak ni, tumis bawang lepas tu pecah telur, waktu pula pecah telur nak sudah. Jadi masing-masing tu ada dia punya pendekatan masing-masing dan makan sedapnya sepatutnya. Cuma dia rasa dah adalah beza dia. Maka dari segi pengamalan Nabi tunjuk pada kita di sini, walaupun berbeza-beza, masih lagi dalam ruang yang boleh kita amalkan. Jadi kebenaran itu dikira banyak dalam masalah ni. Cuma kalau kebenaran itu lawan kepada kebatilan, maka dia tidak berbilang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi kalau Kristian kata 3, kata betul juga. Kalau kita kata kamu timur, Allah itu 3, saya timur 1, saya pun betul, kamu pun betul juga. Ini orang panggil golongan Indiyah. Golongan Indiyah. Golongan Indiyah ni satu pecahan golongan Sufastaiyin. Golongan ahli falsafah palsu. Yang mana hujah yang mereka guna tu tak betul. Jadi mereka kira ikut kepada kita ni berpegang dengan mana pegangnya, asalkan ada pegangnya. Pegangan kamu betul, pegangan saya pun betul. Dalam bab praktik boleh kita pergi terima lagu ni. Tapi dalam bab akidah, dalam bab kebenaran yang lawan kepada kebatilan, dalam bab tauhid kepada Allah SWT, dia tidak boleh pakai kaedah Indiyah. Betul pada saya, betul juga pada awak. Talib. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apa lagi setelah daripada kebenaran itu melainkan kebatilan. Mana bila dijelaskan kepada kita tentang keesaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pencipta alam yang mutlak, dia sahaja berhak disembah. Jadi kalau kita nak cari lagi selain daripada Allah Ta'ala tempat sebagai tempat pengaduan kita curah ketaatan pengabdian diri, itu tak betul lah. Maknanya ada masalah-masalah yang kebenaran itu boleh berlaku dengan banyak,
wujud dengan maya, ada dalam masalah tu kebenaran itu satu sahaja. Maka dengan sebab itulah kita kena tahu orang kata khilaf tu setara mana. Kita nak bincang-bincang setara mana. Tuhan wujud ke tidak? Tu kalau kita bahas dengan golongan etis. Kalau kita bahas tentang satu masalah, cara nak semaya bagaimana, cara beribadat pada Allah SWT, mana kita kena tahu dengan jelas. Dalil masing-masing, penafsiran masing-masing, penafsiran mana. Ni ada dalil tapi salah guna dalil, tak boleh juga. Dalil ada, tetapi cara guna dalil ataupun cara faham dalil yang dikatakan sebagai wajah istidlal tak faham. Ada dalil tapi dia sebab kita kata tak, dia kata ada ni kita boleh hadiahkan kepada orang itu semaya. Dia mati tu kita semaya untuk dia. Dia panggil semaya teman. Dia panggil semaya teman. Jadi minta orang tu semaya, orang ni semaya, kata semaya teman lah untuk orang yang mati ni. Padahal Nabi SAW menyebut bahawa orang mati ni, solat yang dia buat di atas dunia itulah yang menjadi teman dia dalam kubur. Bukan ada satu nama semaya khusus yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati yang dipanggil semaya teman. Ada. Sebab Nabi telah menyebut la yusalli ahadun an ahadin, tidak boleh seseorang itu semaya untuk orang lain. Jadi hak betulnya, pemahaman betulnya, semaya itu menjadi teman untuk orang yang mati. Bukan hendaklah kamu semaya teman, supaya kamu dapat memberi tolong kepada dia dengan semaya kamu. Kamu nak jadikan untuk dia tu semaya sebagai teman, tidak. Mana semaya tu sendiri, bila orang yang mati itu ahli semaya tu menjadi teman kepada dia. Itu hak betulnya. Jadi cara pemahaman itu kena tepat, kena betul. Jadi kalau perkara masalah kebenaran itu satu, tidak berbilang. Tapi kalau kebenaran itu berbilang-bilang, boleh berlaku dari segi praktiknya, maka itu orang yang berbeza pendapat tu masing-masing ada pahala masing-masing. Kalau benda tu berkait dengan berbilang. Jadi dalam kisah sahabat Nabi semaya solat asar dalam perjalanan menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Ini kita boleh tengoklah. Berlaku sekarang ni ada mazhab fiqh. Pak mazhab kita ada pak. Sebenarnya bukan pak. Ada berbelah-belah mazhab. Satu ketika dahulu ada mazhab Thawri, Auza'i, mazhab Tabari. Tapi mazhab tu dia lama-kelamaan dia tidak ada orang yang meneruskan. Maka mazhab tu tidak popular. Akhirnya hilang gitu. Hanya terdapat dalam sebutan kitab-kitab sahaja. Ada pak mazhab sekarang ni itu masih lagi terpakai sebab dia ada pendukung dia. Ada kerajaan, ada negara yang melaksanakan yang berpandukan kepada setiap daripada empat mazhab ni. Jadi mazhab tu ada. Jadi ada perbezaan pendapat dalam mazhab ni sebenarnya amat sesuai lah dengan kaedah yang berkaitan dengan hadis ni. Itu ada sahabat yang beristihad untuk semaya di tengah jalan, ada sahabat yang beristihad nak semaya tetap di Bani Quraizah. Ada. Jadi imam-imam kita yang empat ni masing-masing ada pendekatan, ada cara masing-masing, dan itu tidak wajar menjadi satu perbalahan pula. Macam kita kata kita Mekah maya suku, tak maya kata imam. Sebab apa? Tak bunyi dia baca bismillah. Tak kena lah. Sebab apa? Sebab benda tu dalam ada dalil masing-masing, ada perbincangan dia. Cuma orang dibaca je lah. Imam Syafi'i kata baca juga. Mazhab Ahmad kata baca perlahan. Tapi dia tak baca.
Itu cara pelaksanaan. Jadi tidak sepatutnya menjadi perbalahan selama mana benda tu ada asas. Kalau kita nak balas atas benda tak ada dalil, tak boleh juga. Sebab hak ada dalil, betul hak tak ada dalil dia nak pegang mana. Kalau dia pegang, benda molek ni, apa salah dia? Tak boleh. Dia kena benda ni. Utamanya dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, biar jelas ada dalil. Dan cara pegang dalil tu betul, tepat. Kemudian pengajaran yang kelima yang boleh kita ambil daripada hadis ni itu, daripada cerita peperangan Bani Quraizah ni, itu cerita Abu Lubabah. Dia pergi ke Bani Quraizah untuk bermusyawarah. Dia rasa perbuatan dia ni salah, maka dia segera bertaubat kepada Allah SWT. Dia suruh bini dia ikat diri dia di metiak masjid sebagai tanda dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita ada salah, dan salah ni dia berkait dengan kerajaan lah. Sebab dia bertindak mendahului Nabi SAW kerana dia buat perundingan dengan pokok Bani Quraizah ni. Dia buat perundingan dengan pokok Bani Quraizah, iaitu Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad. Maka dia rasa bersalah, maka dia segera bertaubat kepada Allah SWT. Dan ini juga menunjukkan kepada takutnya dia kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan kepada kekuatan iman yang ada padanya. Yang keenam, daripada kisah ni juga kita lihat bahawa taubat itu hendaklah segera dilakukan setelah berbuat dosa, dan tidak boleh kita menangguhkan taubat ataupun masih lagi berterusan dalam buat dosa setelah mana kita tahu salah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak berterusan dalam melakukan dosa setelah mana mereka tahu bahawa itu salah. Jadi sebagai manusia ni, kita tidak lari daripada buat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam ni bersalah, buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang buat dosa ni adalah orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi pintu taubat sentiasa terbuka kepada kita. Yang ketujuh, daripada kisah ni juga kita dapat pelajaran bahawa penting daripada kita ni untuk menjauhi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat berlaku dosa. Kita tahu dah, disko dah, tempat orang joget, tempat orang mabuk. Jadi kita daripada awal lagi tak masuk. Tempat-tempat yang ada maksiat, kita hendaklah menjauhi. Maka di sini kita boleh lihat Abu Lubabah ni, dia bertaubat untuk tidak lagi kembali pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Maknanya kalau orang itu sudah bertaubat daripada minum arak, daripada mabuk, daripada berpoya-poya dengan wanita ni, maka dia tidak akan pergilah tempat tu. Kalau dia kata dia bertaubat, dia pergi lagi. Cuma dia kata, kita tidak minum, kita tak joget, tak boleh juga. Pada tempat-tempat lagu tu kena elok. Jadi petunjuk daripada cerita Abu Lubabah ini, kena meninggalkan tempat maksiat, seperti mana kita kena ada dekat juga untuk tidak berdampingan dengan ahli maksiat. Maknanya kalau kita sudah bertaubat, contoh orang duduk dalam penjara, dan penjara tu dikawal ketat, mana dia dapat berubah lah.
dadah dia boleh tinggal apa semua. Jadi bila dia keluar tu, dia kena jauhilah sahabat-sahabat lama dia tu. Tapi kalau dia masih lagi berhubung, tak boleh. Samalah juga kalau penjara tu sendiri tempat perhimpunan segala penjenayah-penjenayah. Dia masuk sebagai pencuri, tapi dia boleh keluar sebagai perampok. Itu berat. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Sebab kalau kita bina penjara, buat hukum tapi masih lagi ada peluang pesalah-pesalah itu untuk melakukan maksiat, kejahatan, kemungkaran, jenayah, maka tak ada makna kalau kita buat penjara. Maka sebab itulah penjara ni dikira sebagai Baitul Taubah, konsep dia. Maknanya walaupun penjara ni tempat orang salah, tetapi dalam penjara tu sepatutnya tempat bertaubat. Maknanya sebagai kerajaan dia kena menyediakanlah bimbingan agama, bimbingan motivasi, bimbingan untuk dia dapat meneruskan kehidupan, ilmu untuk dia cari makan lepas daripada keluar daripada penjara, kena bagi hak tu. Seperti mana duduknya Nabi Yusuf AS dalam penjara, memberi pendobai banyak pada kita. Walaupun Nabi Yusuf itu masuk sebagai orang yang tidak bersalah, tidaklah dia jadi orang bersalah pula. Sebab tak kena buat seperti kita kata tadi lah. Masuk dalam penjara sebagai pencuri, tapi boleh keluar tu sebagai perampok. Dia masuk dalam jail dulu pergi curi ayam. Tapi dia boleh keluar daripada penjara jadi perampok bank. Itu tak salah. Tidak terjadi taubat itu. Jadi taubat itu kena dia memerlukan kepada keadaan sekeliling. Dia kena menjauhi tempat maksiat dan ahli maksiat. Yang ke-8. Kisah Abu Lubabah ni juga melihatkan kepada kita pentingnya kekuatan iman dan kesedaran hati ni. Kesedaran hati ni yaqazatul dhamir, mana perasaan yang sedar tentang beratnya kesalahan. Macam daripada sinilah kita boleh kata segera orang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada dorongnya untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala sebab dia tahu benda tu besar. Sebab itulah disebutkan kepada kita bahawa orang mukmin ni bila mana dia buat salah, dia agak batu besar akan menimpa diri dia. Kadang dia takut. Tapi kalau orang tu orang fasik, orang yang apa ni suka buat kejahatan, maksiat dia buat tu dia rasa seperti lalak demai di hidung dia tepih gitu je. Mana dia tidak rasa bersalah, tidak ada rasa takut kepada Allah SWT. Maka itu penting. Dia kata sensitif hati ni ataupun kesedaran dalam ini penting supaya kita dapat sedar betapa besar kesalahan yang kita buat. Sebab apa? Sebab maksiat ni kalau tak kena gaya, dia akan melahirkan maksiat yang lain pula. Tak pernah puas dalam buat maksiat. Dia akan pergi daripada satu tingkat kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang dia pula ajak guru dia, abjuru. Atau terlibat dengan maksiat, dia ajak mari lah, pergi. Jadi dia tu buat maksiat satu, kemudian dia menyohor dengan maksiat dia buat. Dia berbangga dengan maksiat dia buat, yang dipanggil sebagai Al-Mujahid. Lepas tu dia pula ajak pula guru dia. Lepas tu kalau guru dia tak save, dia buat ngaji pula. Dia kata pengecut lah, tersuak warok lah. Jadi itu daripada satu kesalahan, dia buat banyak kesalahan. Demi kesalahan, puncanya kerana dia tidak bertaubat pada Allah SWT. Maka sebab itulah diceritakan kepada kita tentang Nabi Adam. Dia ada buat salah kepada Allah Ta'ala dengan sebab dia mendekati pokok dan makan buah pokok tu.
dan cerita iblis yang tidak mahu sujud. Nabi Adam segera bertaubat, maka dia diberikan hidayah petunjuk. Iblis tidak mahu bertaubat, malah dia cabar Allah Ta'ala. Maka dia buat maksiat lebih maksiat yang berterusan. Maka dengan sebab itulah pedoman kepada kita di sini bahawa segera bertaubat kepada Allah SWT, segera menyesal. Kerana lewat kita bertaubat ni boleh jadi banyak lagi maksiat-maksiat yang dilakukan. Kemudian yang kesembilan, berdasarkan kepada kisah Abu Lubabah ini juga, kita melihat kesungguhannya dalam bertaubat. Maknanya ini dalam bab kelebihan seseorang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah SWT terima taubat. Dan taubat ni tanda orang tu nak kembali bertakwa kepada Allah SWT. Jadi perbuatan dia untuk menebus kesalahannya itu dengan cara dia ikat di dia itu menandakan kesungguhan dia. Sehinggalah turun ayat yang apa ni, yang nak supaya dia turun ayat yang menyatakan dia telah diterima taubatnya itu. Jadi dalam bab ni kalau kita tengok nota 745 tu, ada hadis dah, yang mana cerita seorang ahli maksiat ni, seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Dia tanya kepada seorang tu ahli ibadat, Tuhan terima aku tidak tahu buat aku ni. Dia kata, apa salah yang kamu? Aku bunuh 99 orang. Dia kata, dosa setahun ni tak ada Tuhan yang boleh, tidak ada, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa kamu. Jadi menyebabkan dia kecewa, dia bunuh. Tok Lebah tadi cukup 100. Lalu dia pun jalan rekah cerita, bertemu dengan seorang ulama. Dia tanya, adakah peluang untuk aku bertaubat? Dia kata ada. Cuma kamu kena pergi, meninggalkan tempat kamu ni, kena duduk tempat lain, kena berhijrah, kena meninggalkan tempat yang kamu ada buat maksiat ni, kena duduk bersama lingkungan orang soleh. Maka dia pun pergilah. Cuma sampai tengah jalan mati. Sampai tengah jalan mati. Jadi hendaknya kepada kita bahawa seseorang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, memang dia memerlukan kepada suasana yang baru. Dia perlu kepada sahabat-sahabat yang baru, bimbingan daripada orang yang ikhlas, supaya dia dapat bertaubat kepada Allah SWT. Itu 10 poin yang boleh kita ambil di sini. 9. 9. InsyaAllah waktu itu kita akan sambung pada kuliah kita. Setakat saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.